Awak tahu ke ada berapa pen marker? Tak tahu kan? Kita ganti kan? X apa?
dia sama. Okey, salin. Sambil cikgu cakap ni, salin balik adik-adik. Nanti awak lupa. Okey. Bila kita dah samakan sebutan serupa dia, apa yang kita kena buat? Apa syarat kedua? Apa je yang kita tambah dan tolak? Selepas family dia sama, apa yang kita buat? Yelah, tambah tolak tu. Tambah tolak tu, apa yang kita tambah dan tolak? Iman, apa yang kita tambah dan tolak? Lepas kita dah samakan sebutan serupa. Nombor kita tanya apa? Tadi kita sebut apa? Pendai. Berkali. Berkali ni ada nombor di depan huruf. Okey, contoh dia kalau 2x. Okey, 2x. Syakil, apa perkali dia? Syakil, perkali dia apa? Ni. Tengok apa dua? Ni, perkali ada nombor di depan huruf. Kalau 2x, apa perkali dia? Perkali. Apa Ui cakap? Perkali ada nombor di depan huruf. Kalau 2x, apa perkali dia? Tak dengar? Dua. Perkali di depan huruf. Nombor di depan huruf. Perkali ni. Kalau 2x, apa perkali dia? 2 je ni. Nombor di depan huruf. 2x, apa perkali dia? 2. Ini perkali. Kalau cikgu cakap 6AZ, apa perkali dia? Syakil. 6. Ni perkali. Kalau AZ tu apa? AZ tu kita panggil apa? Huruf. Huruf tu apa? Boleh ubah. Kalau dalam tambah dan tolak, boleh ubah dia kena sama. Okey, contoh. Lagi sekali, 6AZ tambah 9ZA. Boleh ke? Tak boleh? Huruf dia sama tak? Cikgu cakap huruf je. Huruf dia sama tak? Sama. Jadi dia boleh tambah dan tolak. Yang ni operasi tambah lah. Okay, kalau tambah, apa yang kena tambah cikgu cakap? Berkali. Okay, berkali apa kat sini? 6 dengan 9. Okay, 6 tambah 9? 15 apa? Z. Faham tak? Okay, ni yang kita belajar dari kelas sebelum ni. Okay, dah. Hari ni kita nak sambung tentang penggarapan berulang. Okay. Yang ni semua saya Sambil cikgu macam-macam sambil salin. Okay. Hari ni ada 3 objektif. Yang pertama, awak kena tahu pendarapan berulang, cara tukar pendarapan berulang ungkapan algebra kepada bentuk ringkas. Yang kedua, awak dapat bezakan penambahan berulang dengan pendarapan berulang. Yang ketiga, awak dapat betulkan kesalahan ungkapan algebra yang melibatkan pendarapan berulang. Okey. Apa itu pendarapan berulang? Okey. Contoh, yang ni tak puasa. Tapi ingat lagi tajuk puasa. Jawablah orang tanya ni. Tak dengar puasa? Ingat, okay, puasa. Kalau puasa contoh, cikgu ada 2 darab 2. Macam mana nak tulis dalam puasa? 2. Lepas tu? 2 kecil dekat atas. Jadi pun kita panggil pendarapan berulang. Okey, contoh lagi. Cikgu ada 2 darab 2 darab 2 darab 2. Okey, macam mana nak tulis? 2 kuasa 4. Okey, dia sama juga macam dalam ungkapan algebra. Cuma dia pendarapan berulang ni berlaku dekat pemboleh ubah. Okey, contoh. Cikgu
2. Okay, contoh. Kalau cikgu ada N darab N. Okay, jadi dapat macam mana awak buat kurungan, tulis benda yang sama iaitu NN. Untuk kurungan, kuasa dia letak dekat luar. Kuasa 2 dekat sini. Kenapa ada kurungan? Sebab dia ada 2 huruf ni. Dia sama je kalau awak nak tulis N kuasa 2, N kuasa 2 pun boleh, tak ada masalah. N kuasa 2 macam ni, N kuasa 2 macam tu. Tak boleh, ini maksudnya M ni hanya 1, N ni ada 2. Ini maksudnya adalah N darab N darab N. Kalau yang ni, dia sebenarnya adalah awak kena pecahkan je. N darab N darab N darab N. Macam tu. Faham? Okey. Yang ni tak boleh. Jadi M dia 1 sahaja. Okey, yang ni kita panggil pendarapan berulang. Okey, contoh. Cikgu ada dalam kurungan A tolak 2 darab A tolak 2. Okey, macam mana nak tulis dalam bentuk kuasa? Yang lagi tak? Tulis benda yang sama dulu. Okey, apa yang sama? Izat, apa yang sama? A tolak 2. Untuk kurungan berulang sebanyak berapa kali? 2 kali. Jadi kuasa 2. Ini adalah pendarapan berulang. Semuanya yang ni ada pemboleh buang. Ya. Salin dia tu satu-satu. Okey. Contoh. Cikgu ada 2 tambah 2 tambah sekejap. X. Okay, X tambah X tambah X. Okay, ni apa jawapan dia? X kuasa 3. Tengok operasi. Operasi tambah. Operasi tambah ingat balik syarat dia apa? Family kena sama. Family apa ni? Family X. Okay, lepas dah tahu dia punya family, tambah dia punya perkali. Okay, ni perkali ni berapa? 1. Yang ni? 1. Yang ni? Jadi 1 tambah 1 tambah 1? 3. Family dia apa? X. Okay, kalau X darab X darab X. X kuasa 3. Kuasa 3. Ni beza. Ni yang tambah, yang ni yang tolak. Yang ni kita panggil dia penambahan berulang. Kenapa penambahan berulang? Sebab operasi dia tambah. Ni operasi dia tambah. Okey, yang ni kita panggil dia pendarapan berulang. Sebab yang berulang adalah operasi darab. Okey, faham tak? Izat faham tak? Faham? Betul? Okey, kalau contoh cikgu ada A darab A darab A darab A. Apa jawapan dia? A kuasa 4. Kalau A tambah A tambah A tambah A. A. Kalau tambah, tengok dia punya family sama tak? Okay, kalau sama apa yang kena tambah? Perkali. Perkali tu apa? Nombor. Jadi dia punya perkali 1. Kita tulis dalam 1A. Kalau soalan tak tulis, tapi kalau awak nak tulis 1A tak salah. Faham tak? Okay. Sekarang ni itu awak group dalam dia dengan yang
Tanyalah kawan. Awak dapat apa? Oh, dari sana lah. Maksudnya antara kawan-kawan abang ni ada jawapan dia 2A. Nanti duduk berdua-dua dengan 2A. Contoh awak 4K, awak kena cari. Awak ni jawapan dia tak ada 4K, apa dia punya soalan? Ha? Dia jadi kalau ada soalan dia apa? Dia tu tambah dengan dia. Okay, dah bangun ke tak? Cari kan? Cikgu. Ha? Kenapa Alif dia dapat apa? Tulisan cikgu. Cikgu, saya dididik ke PBB. Cikgu, saya Kenapa PBB. Alif dapat? Dia dapat apa cikgu? Cikgu tengok Alif Bayar tak boleh. Alah, Okay, dah bangun cari. Jawapan awak. Dia P dah P. Bangun cari. Bangun je. Duduk dalam beg.
Orang nak cakap. Okey, ni bagi dia apa? Ya. Satu gini. Tadi siapa? Lu dah dapat.
Tengok, bebas kau tengok. Okey, dekat sini dia tulis stesen 1, padankan ungkapan. Okey, awak cari kad ungkapan. Ungkapan yang ni. Yang panjang ni panggil kad ungkapan. Okey, contoh. B darab B darab B. Dekat jawapan ni awak pilihlah, awak cari dekat sini. Contoh apa? B kosong 3, awak cari di sini. Faham? Mesti kena letak ni. Awak pilih ni pilih dia warna mana yang awak nak. Okey, lepas tu itu session 1. Okey, session 2. Session 2 ni pula ada juga ni kumpulan 1 sampai kumpulan berapa? 5. Okey, 6. Okey, kat sini dia ada 2 operasi. Penambahan berulang dengan dengan pendarapan berulang. Jadi nak awak padankan yang mana operasi pendarapan, mana operasi penambahan. Faham? Okey, session 2. Okey, pada session 3. Gerak sana. Okey, ni session 3. Jom. Okey, dengar sini. Dengar sini. Okey, session 3 ni ada jawapan. Okey, ada jawapan, ada soalan. Dengar lah, sini orang nak cerita. Kakak, ni ada nak di sini. Okey, dekat session 3, gerak orang. Maksudnya awak kena jawab. Soalan 1 ni betul ke? A darab A sama dengan 3A. Kalau salah, boleh jawapan yang betul. Faham? Yakin? Betul jawab. Okey. Kami session 4 kat situ. Awak pilih je mana-mana. Okey, session 4 pula. Cikgu nak jawapan. C darab C sama dengan berapa? D darab D sama dengan sampai cabut. Okey, session 5 tu awak bincang. Ada soalan dekat situ awak bincang. Pasti saya dah bagi saya sama. Saya nak orang lain jawab. Contoh awak jawab dulu. Tak nak, kita lain. Orang lagi baca soalan. Kalau tak faham baca soalan, kau ni bertanya kan macam tu. Kenapa tak tahu? Sebab tak baca soalan. Baca soalan dulu. Kita buat sampai 1:25 dah ada. Fikir dia. Tak ada saya. B. Nama bulat, nama bulat. Alik. Cikgu. Tak. Cikgu nak setiap orang buat. Kenapa kamu? Bang buat tadi. Kosonglah kata siapa yang jawab. Ya. Ha? Dapat dekat mana? Carilah jawapan dia. Betul. Ada ni, kumpulan tu. Saya. Lebih tu.
Ya. Ha. Yang mana dia punya adalah penambahan. Mana ada penambahan. Okey, sampai. Oh, okey boleh. Ha? Ya, dapat sekali. Lima dalam soalan. Cikgu dah siap. Dah siap. Okey, ni buat yang lain ni. Ini dah jawab dah. Yang ni fikirkan. Cikgu nak tanya tadi. Aku nak beza L tambah N tambah N dengan N lah. Ini sini Oh, saya nak seorang wakil. Jadi macam mana? Apa? Jadi cikgu panggil. Tak payah fikir. Dah tahu dah. Yang ni nak yang berwarna-warna. Cari yang best warna. Mana lagi email awak? Bincang dengan kawan dalam email. Dalam kumpulan nombor 5. Cikgu nak seorang wakil dapat. Biar dia lagi 5 minit. Dah siap kau ni. Bincang nombor 5 ni depan. Seorang wakil.
Gambar yang ada ni. Damian. Damian ni. Ah, ya. Yang mana kau buat? Jaga adik tu mak 3 kali. Mak saya berusus.
Ini benih lah, cuma mau dipet. Kau nak